Oke, Bray. Tip-tip jalan Belaga tu sebab dia jalan Belaga tu oke lah, nantilah checkpoint akan beritahu macam mana keadaan jalan Belaga. Siapa yang pernah pergi jalan Belaga dia akan faham lah, jalan tu agak macam mana, memuaskan lah. Nantilah kita sama-sama tengok, Bray ya. Ini pagi hari Monday ya, bulan 3. Oke. Hello, Bray. Pagi. Oke. Kita akan pergi Belaga ini pagi. Dan misi kali ini bukan kita cari ikan baung, bukan kita cari pergi memburu apa. Tapi misi kali ini kita pergi cari kempua dekat Belaga. Tapi saya terjuskan lah, kempua Belaga memang wah paling sedap. Aduh, mau 2 pinggan ke 3 pinggan ke on sejak sana ni, Bray. Nanti kita pergi tengok kempua kedai mana saya pilih. Okey, di Belaga. Sementara itu saya ada kongsikan lah tips sikit-sikit jalan Belaga yang agak apa kata bang, agak familiar sikit lah jalan tu. Ini sesuai bagi orang yang baru kali pertama pergi Belaga ya. Ini sesuai, boleh tengok saya punya channel Checkpoint ya. Jangan lupa Checkpoint channel, bolehlah subscribe ke, tekan loceng ke, langgan pun boleh. Kalau temu tengok pun at least tekan dia punya like tekan lonceng pun cukup. Saya terima kasih dan bersyukur. Okey teman-teman, Bray. Bukan apa saya nak kongsikan sedikit tentang jalan Belaga. Dia agak nantilah Bray akan tahu kawan-kawan akan tahu macam mana jalan tu. Nanti akan tahu kita sama-sama pergi tengok jalan tu. Saya beritahu lah jalan yang ekstrim, jalan yang macam mana, yang faham, yang sudah pergi Belaga dia akan faham macam mana jalan tu. Ada yang tu selalu saya dengar lah, tu jalan tu dia macam jalan one way lah, satu sempit lah. Kalau mau tahu lebih lanjut, jom bersama Checkpoint kita pergi tengok jalan survey jalan Belaga sambil makan mie kempua Belaga punya. Okey, jom kita pergi. Kita bertolak dari Bakun. Sekarang jam pukul 8 Cun. Kita bertolak dari Bakun. Bagi orang yang pertama pergi, first time pergi Belaga, bolehlah tengok channel saya ni. Saya kongsikan jalan Belaga. Cai
kawan-kawan. Ya, kita mau dekat simpang Belaga sudah. Kalau dari Bakun dia simpang sebelah kiri ya. Kalau kita datang dari Betulu Asap, dia simpang sebelah kanan. Oke, ini dah kita sampai belah simpang Belaga sudah. Bagi sini dulu. Tek 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 tek. Kita masuk simpang Belaga. Oke. Kita sudah masuk, guys. Just info guys, Bray. Kalau yang pas masuk nih, masuk simpang Belaga nih, baguslah tengok nih. Kalau nampak jembatan, mana-mana jembatan saja, dia tidak boleh dua kereta masuk, dua kendaraan masuk. Mesti satu kendaraan aja masuk jembatan itu dulu. Nah, itu sebagai just info sedikit. Jembatan dia kecil juga. Nah, tengok jalan nih, macam sama saiz kereta saya saja. Oke, jangan saya beritahu tempat yang tinggi bukit, saya beritahu tempat yang selekoh tajam yang harus kita slow. Nanti saya beritahu. Oke, jom. Dan kalau saya rajin lah, saya akan baca pula, sorry Bray. Saya akan kira berapa jembatan sampai Belaga sana, termasuk jembatan Belaga yang panjang tu. Yang itu pun, jembatan yang panjang tu pun mau satu kereta juga. Kalau motor okey lah, motor dapat dua lah masuk, kereta mesti satu. Kalau kereta datang dari seberang, yang seberang sini kena stop lah. Dan kalau datang dari pasar Belaga sana, kalau kereta datang dari yang seberang sana lagi, kita kena berhenti lah, bagi beriluan. Sama-sama lah kita itu bah, apa panggil, bertimbang rasa lah, bertimbang rasa. Jangan terlalu egois sangat lah. Oke Bray. Oke, tidak lama kita sampai jembatan yang pertama. Ini jembatan pertama. Satu sudah jembatan. Tengok, satu kereta aja dapat masuk Sungai Mekawang. Kalau ikut Sungai Mekawut ya, kalau tak silap salah, Mekawang sana. Tanah jembatan satu. Ini pagi 17 bulan 3 2025. Baru lagi video ni. Tolong support guys, tolong support video kita guys ya. Okay. Support video Bray, tidak rugi pun Bray. Ini tekan saja Bray, tekan klik, the like, okay lah, syukur. Dan tanah runtuh pun semenjak ni banyak yang jalan dah runtuh. Sebab terlalu hujan masa tahun lepas tu. Tahun lepas ke belah satu, saya lupa sudah. Belah satu ada silap saya. Jalan Belaga banyak runtuh. Kita tengok jalan dia. Tengok dua kereta. Saya pergi tepi dua kereta. Mesti pandai-pandai ambil makan tepi sikit. Sini belum ada selekoh yang tajam. Oke, kita sampai jembatan yang kedua. Jembatan yang kedua ni, inilah satu-satunya jembatan yang belum ditukar. Saya fikir lah, ataupun macam mana, jembatan lama ni, jembatan besi. Ini dah jembatan besi Sungai Leng. Sungai Leng jembatan besi ya. Tak tahulah kenapa orang tidak tukar, ada macam yang tadi ya, sebelum jembatan tadi, jembatan Kabun tadi tu.
Ini bukit first ni tidak tinggi. Ada yang first nanti ya, dia tinggi. Tahan ke tinggi. Yang bukit pertama sudah nimpas kampung Jawa. Sini ada dua kampung yang dekat sini. Kalau yang tergila-gila mi Kempuar tu, kaki-kaki Kempuar tu, kawan-kawan harus datang pergi Belaga. Nah, ini ada satu rooftop sini. Saya involvekan, bahasa spesial tu, involvekan kawan-kawan. Involve, kamu tahu sendirilah. Pergilah Belaga cari Kempuar. Sedap, memang sedap. Harap owner kedai tu mau itu ya, review sikit lah. Sama ambil video dia buat buat itu Kempuar tu. Nanti kita tengok sama. Kalau dia mau lah, harap mau lah. Tapi mesti mau lah. Sebab Belaga orang semuanya saya tidak tipu lah. Ramah, memang baik. Oi, memang tempat yang belum kita dengar yang hangat-hangat, yang tidak bagus punya lah. Semua ada. Mungkin kita cakap bagus sangat, tidak jugalah. Tapi the people sana memang terbaik lah bagi saya. Siapa cakap macam mana tu yang terbaik. Ini rumah panjang sebelah kiri ada dua rumah panjang sini. Rumah Pan dengan rumah Nyaving lah. Ada dua. Kita sudah nimpas kampung. Okey. Oh, ini sarang burung ke sana. Hai. Sarang burung pertama dekat tepi jalan, special. Kita tahu burung apa yang masuk. Cuba kawan-kawan teka, burung apa yang masuk dalam. Kalau pandai jaga burung tu, kawan cakap tu, 2,000 dia cakap tu, duit lah. Ini, okey, ini jembatan ketiga. Kita beban. Tengok ini pun satu kereta je masuk. Okey, kita naik bukit. Siapa yang pas pergi Belaga harus tengok sepunya video. Video free ni. Ya apa, saya kongsikan sama-sama. Welcome to my city Belaga. Okey. Dekat sini ada satu yang jalan dia agak selikoh tajam juga. Bisa beritahu. Saya akan berhenti nanti ya. Saya beritahu kamu selikoh tu. Mana selikoh tajam saya akan berhenti. Saya beritahu dengan bukit tinggi. Okey, kamu turun sini. Ada nampak ujung sana? Ada selikoh tu. Turun. Okey. Jangan laju di sini, slow saja. Terkadang yang datang dari Belaga sana ada laju. Ni selikoh tajam ah. Ni selikoh. Jangan slow, sangat tajam juga selikoh ni. Saya akan berhenti sekejap. Tapi ni agak yang tidak tajam lah. Ada yang tajam betul nanti. Okey, berai itu dah simpang tu simpang ini ya, simpang pada jalannya. Ini tajam ni. Saya datang tadi. Kamu slow yang first datang slow sikit, kamu ambil makan sebelah kiri. Itu dah. Yang ini. Tengok. Okey, nanti kita limpas, kita akan naik bukit nanti sini. Bukit tinggi, yang first tinggi. Okey, jom kita teruskan jalan, guys. Ini bukit pertama.
Sama kita naik. Sebelum sampai bukit ni jembatan sudah ada 3 yang saya hitung tadi. Ingat jembatan kita tidak boleh 2 kenderaan masuk sekali. 1 kenderaan aja boleh masuk. Bagi yang sudah biasa jalan Belaga ada paham lah itu. Yang pas yang mula masuk ni yang dia agak bingung dengan heran tengok jalannya, yang heran jalan-jalan bah kita lah ni. Ni jalan rosak ni bang ni. Berapa kali tampahan ni. Jembatan keempat, dia agak turun. Kita turun dari bukit tinggi tadi. Slow saja guys. Tengok kereta ada pergi tepi, siapa tepi. Tapi yang bagi yang orang yang pemula, bahasa apa tu, pemula masuk Belaga ni, mana-mana tengok kalau ada selekoh paling selamat lah. Tip dia slow saja, slow, ambil makan sikit jalan, makan sikit jalan pula, ambil tepi sikit jalan. Okey, untuk keselamatan kita jugalah. Di sini ada yang tanah runtuh hari tu. Saya rasa belum repair lagi. Nanti yang jauh dari sini dah jauh dari menjawah ni juga. Okey, nanti kita tak lama kita sampai lagi satu jembatan ni. Ini jembatan keempat Sungai Obat besar ni, sungai ni. Sungai ni boleh tempat kita mandi. Jembatan keempat. Depan tu ada seleko, slow lah. Ini boleh lah, ini ada nampak sikit lah. Tapi dia jalan
bengkok dia ni yang pendek ni. Tengok ni dia terlemak seekor tu bengkok, kiri seekor lagi. Okey. Kita tahu hari ni ada durian, masih ada durian Belaga bulan 3 ni dia masih ada durian, tapi ada kurang sikit. Tidak macam bulan 1 dia banyak, mungkin dia mau habis sudah musim durian. Okey, ini yang saya cakapkan tanah runtuh tu. Tanah runtuh yang besar bulan 1 ni belum repair lagi. Ini tanah runtuh kerana hujan. Kalau hujan lama mesti ada runtuh jalan. Heran juga saya. Hujan, masa hujan runtuh, masa hujan saja runtuh tanah. Masa tanah runtuh aja orang cakap hujan, masa tanah runtuh hujan orang cakap. Oh betul juga tu, logik juga. Okey, Bray. Terlemak tik lagi kita sampai jalan yang lurus. Inilah satu-satunya jalan Belaga yang lurus. Tapi tidak lurus sangatlah. Dia memang bagus. Itulah lalu macam dapat speed sikit. Sebelum sampai jalan lurus tu, ini pun selekor tajam juga. Tidak tajam sangatlah, tapi harus slow lah selekor ni. Ini dah selekor ni. Kita slow. Sebab yang datang dari Belaga ni tak nampak ni. Kamu balik dari Belaga, kamu tak nampak orang sebelah sana. Saya berhenti sikit. Okey, Bray, ini tadi selekor tu. Kalau datang dari Belaga, kamu balik dari Belaga, ada ternampak sebelah sana. Sebelah sana tadi yang datang pergi Belaga, dia okey sikit lah. Tapi kena slow lah ni selekor ni. Saya selalu tengok ada laju sikit orang sini. Pas ni kita akan pergi ke jalan lurus tu, yang saya beritahu. Okey, jom Bray. Okey Bray, kita sampai jalan lurus sikit. Iya, ini jalan dia. Bolehlah bawa laju sikit lah. 80-90 bolehlah pakai jalan ni. Tapi kalau nampak kereta ni susah mau laju. Mau tepi sikit jalan kita guys. Tengok kereta datang, saya pergi tepi sudah ni. Bawa sawit guys. Jauh tu guys, dia bawa sawit tu. Sebenarnya Datuk saudara dari Kapal Panjang tu. Siapa kena dia helak lama punya SR. Saya lupa plate dia. Jauh tu dia bawa dari Kapal Panjang sana, boleh tahan. Pergi SOP lagi, SOPB. Ya. Rasa guys berbaloi kah? Belaga sini pergi. Bawa sawit pergi SOP asap sana. Okey. Ini dah satu kampung di sini dengan sekolah. Sekolah Segaham, SKS Segaham dengan Kejaman Lasah. Sini Kejaman Lasah, simpang kiri tak selepas. Tidak jauh di Kejaman Lasah ni satu kampung. Kampung naik atas bukit sikit jebatannya nanti. Batat kelima, ini batat kelima ni, kelima. Itu kampung di atas ada. Long Mitik. Sampai ke jembatan Sungai Mitik. Ya, ini dah Sungai Mitik. Sungai Mitik. Ya.
kulit long mitik kampung sudah Jamalasah tadi. Simpang kiri kalau kita dari Bitulu Asap Bakun mau pergi masuk Belaga, simpang kiri dia. Kalau kawan mau tanya apa yang ada di Belaga, catatlah. Yang saya tahu di Belaga ada satu bank saja, BSN. Bank Belaga ada, tapi satu bank saja. Lepas tu ada pejabat daerah, ada sekolah rendah menengah, ada kampung Melayu, pasar tu jual tu ada jugalah. Lepas tu balai polis pun ada, bomba ada, boleh tahan kan, ada bomba di sana. Jekpam ada, gerai ada. Ni Tanah Runtuh satu sikit jalan, tambah sebelah kanan. Apa lagi ada belakang? Ada waterfront dia, boleh tahan waterfront dia, cantik oh. Terima kasih kepada siapa yang punya, yang membuat desain waterfront tu. Memang cantik lah. Apalagi kalau ada malam, ada lampu, oh cantik. Dengan tulisan Belaga yang besar, dengan ada megahnya sampai 2. Nanti saya tunjuk kawan. Nanti saya tunjuk buat waterfront. Okey, kita sampai kampung yang ke kampung Bapak Lahnan. Ini pun seekor tajam juga ni. Seekor agak tajam juga, dia turun terus saja. Sini saya teruskan lah, saya tidak berhenti lah kawan, sorry. Dan ini pun ada jalan dia sudah itu dah makin tinggi ni jalan ni, tak tahu macam mana ni, ada kembang ke apa tu. Dia macam itu turun. Nah ini rumah Lahnan Long Semuang, di kampung satu juga. Teruskan jalan lagi. Perut pun berbunyi-bunyi ni. Aduh, kompor dah cakap. Sabarlah perut. Tadi saya tidak lepas dari Bakun tadi guys. Tadi saya punya sana jembatan lagi, jembatan Sungai Semuang. Ini ke-6 ke ke-7 je, lupa saya hitung sudah. Tengok, anda kata datang, dia berhenti, saya lipas dulu. Kira macam itulah kita di sini di Belaga ni, harus bertoleransi lah. Dia merasa sikit. Kalau ada nampak kereta datang, dia yang paling dekat jembatan tu, kita yang mau sampai jembatan ni bisa jauh, bagi can lah dia. Yalah, dia sudah masuk jembatan, kita pun masuk juga. Ada itu bingung tu kita berai macam mana tu. Okey, ini pun satu jalan yang selekoh, agak selalu itu jugalah, tidak nampak juga orang atas sebelah sana. Ini selekoh dia atas ni, kena slow lah, slow guys ya. Kita ambil kiri, slow. Ini selekoh sebelum sampai camp. Ini dulu bekas camp sini. Ini tim-tim pemotongan rumput. Pemotongan rumput jalan Belaga. Pemotongan. Tak tahu belajar dari mana lah ni. Ini jalan camp. Siapa yang pernah kerja camp sini dulu? Camp apa nama, camp Tiling ke ni dulu? Camp Tiling lah, camp Tiling Ini pus lekor dia tajam juga, kita pusing.
slow. Camp-tiling ni sudah tutup rasa. Apa yang pernah kerja camp-tiling, kasih like video saya. Jika ada yang rindu lah, ada camp-tiling. Oke, kita jom teruskan lagi. Oke bray, yang ini pun selekoh dah agak tajam juga, kena slow, kita pusing. Tengok, saya pusing pun sudah makan jalan sikit. Slow guys ya. Saya tidak berhenti lagi guys. Tak ada tempat berhenti sana. Oke, dah lama kita sampai lagi satu jembatan lagi. Di sini pun ada bukit yang tinggi juga bukit tu. Oke, bukit tu bagi info nanti begitu. Dekat bukit tu nanti. Kalau ada hujan hujan yang tidak kuat lah. Bagi kereta yang kereta jenis kecil lah, hati-hati lah naik bukit tu. Nanti tunjuk sungai oh dapat sungai bagus sungai ni. Sungai dapat tu. Kalau kesihatan bagi tu, kesihatan untuk macam kita buka kedai makan kan, kesihatan bagi kita apalagi 3 2 pun cukup pun. Sungai kebersihan lah itu, maknanya sungai itu bersih lah. 2 wow, datang lah tengok sungai itu bersih macam mana. Dia bagi 2 itu. Kalau Kementerian Kesihatan bagi yang cek itu kedai makan tu. Oke, yang ini pun selekoh tajam juga. Ini saya panggil selekoh batu bukit. Tengok robot bot. Slow aja. Kita slow sini, saya boleh berhenti lah. Bot macam bot tu. Ini seko dia. Slow aja guys. Sini pun tajam juga. Berhenti lah sikit guys. Berhenti loh. Dia ada tempat berhenti. Pengen ni batu besar sini tu. Dah batu, tunjuk batu. Tengok ini jalan ni. Sini slow. Sini slow. Slow kan. Wah, siapa kena ni pondok kan. Ini pondok Melayu punya. Oke, ini pun di sini slow juga sih guys ini. Kalau mau balik dari Belaga, pergi Belaga apa slow juga. Ini kecil nih jalan nih. Ini yang saya rasa kecil jalan nih. Yang lain tu udah oke lah. Ini ya batu saya cakap tu. Batu besar ni. Kita nampak dah. Ini slow lah kita. Oke guys. Kita lanjutkan terus ke jalan. Oke kawan. Kita mau sampai bukit yang ini, bukit kedua yang tinggi ya. Yang tadi dari menjawah tu satu bukit. Yang bukit sana kalau hujan tu bukit tu terbapak licin kalau menjawah tadi tu. Ini ada licin sikit. Jembatan Sungai Sebatu. Sungai Sebatau ni, Sebatu pula, Batau. Ni kalau hujan menyernyai apa ke kereta kecil, saya tengok susah dia pun naik juga. Ni. Dan bukit ni. Bukit Jai. Dan atas bukit ni untuk info semua yang baru-baru pemula, orang yang pemula masuk Belaga, ini yang selekoh yang paling tajam bagi saya atas bukit ni. Nanti saya berhenti ya. Harap ada tempat berhenti lah. Tidak lama lagi ya. Ini pas sembot ni. Ni tu sembot tu. Sembot curam tu. Ini dia. Ini yang saya cakap selekoh tu. Ini selipas selekoh ni. Ni harus, ni tajam ni bagi saya. Ni paling tajam lah dari yang lain-lain. Kita harus belok terus untuk tengok. Dapat 2 kereta tu kalau belok betul. Tu yang bukit lah. Saya berhenti sekejap. Tu yang paling tajam selekoh bagi saya lah.
mana-mana bukit ini yang tajam. Oke kawan, ini dia kawan. Nah, ini seekor saya lempas tadi. Ini tajam nih. Kalau mau datang balik dari Belaga, slow juga. Kalau yang pergi Belaga, slow. Pergi makan tepi bukitnya. Nah ini sebelum sampai ke Jaman nih. Tadi kamu naik dari jembatan sungai Sebatau tuh. Nah ini dari jauh nih kita sampai ini ke Jaman sini. Ingat nah kawan, selekoh tuh tadi naik bukit sungai Sebatau tuh. Slow aja. Oke, jom sama cepoin lagi. Tengok lagi kawan, tengok, jangan tengok sampai habis kawan. Oke bray. Alright, tidak. Kita lanjut ke jalan guys, lanjut ke jalan. Nah, ini naik bukit. Ini tak jauh lagi kita sampai Jaman nih. Tadi dekat yang jalan lurus tuh Jaman Lasah dengan keliru Dia ada dua Jaman sini, Jaman Neh dengan ke Jaman Lasah. Oke, kita dekat mau sampai kampung Jaman nih. Jaman nih. Nah, ini dah ke Jaman nih. Ada bukit juga. Tepinya yang tepi. Ini bukit. Nah, ada satu bukit juga lagi. Kita slow juga naik. Sebelah ada tutup kot. Oke bray, tadi sebelum ke Jaman tuh ada sekoh yang tajam bagi saya tuh. Nah yang selepas ke Jaman pun ada tuh sekoh lagi tajam. Sesama tak tahu kodok yang mana yang betul tajam lah. Nanti setuju. Ada yang tajam sebelum ke Jaman. Ini satu sekoh. Ada dua di sini, nah satu tadi selipas dan ini satu juga. Ini kurang lah, ada satu lagi yang dia terjauh dari rumah Kahe juga, terjauh dari sini nanti ya. Sudah lama lagi kita mau sampai sudah tempat rekoh tu. Mereka dua tu je yang paling tajam lah. Bagi saya ada dua tu jalan tu, jalan rekoh tu.
Tetap ada tempat seperti nanti Kak saya tunjuk ini dah kita naik. Tadi kita lepas ke Jaman, kita naik. Ini dah atas tu. Ini dah. Tengok saya slow saya slow naik, terlalu laju. Sebab orang datang dari atas tu dah ada laju sikit. Saya makan tepi sikit. Tengok. Ini tajam je ekor ni. Kita berhentilah, ada tempat berhenti saya tengok ni. Saya bagi tahu sikit. Berhenti dulu. Okey bray. Simpang ini saya bagi tahu tadi. Simpang lagi jalan ni. Selekoh ni tajam ni selekoh. Mau naik dari sana tadi, belok lagi. Jalan kereta anda dia kan, tengok. Kita tu tadi turun, selekoh kereta tu, tengok. Kereta tu dah turun. Selekoh tu tajam tu. Dua tu tadi sebelum ke Jaman tu pun tajam. Yang ini pun tajam juga. Slow lah kalau naik. Bagi saya kalau naik slow lah. Ini dah. Tu dah nampak sikit. Yang ini nih. Ini Selekoh ni. Okey Jom. Kita lanjut lagi. Lanjut jalan. Saya nampak Selekoh saja bray. Slow. Harus slow. Tengok ni saya slow. Tengok ni Selekoh pun tak nampak. Jaman dengan rumah Makahe dia ada banyak selekoh-selekoh pusing macam ular. Sikit palak kita berai. Kalau driving pergi ke belakang harus bersabarlah. Jangan segaut-segaut, jangan laju. Slow santai saja kawan. Apalagi kalau hari hujan, jangan laju, slow saja. Kita tahu jalan ni ada yang licin. Dia licin, cuci lagi jalan. Mau save pergi mana lagi kita? Kalau jalan besar macam jalan luar highway sana okey. Licin pun boleh kita save sikit. Ini kecil, kalau licin mau save mana? Mau save pergi naik atas. Kita sudah mau sampai Makahe. Sini ada durian saya rasa. Ada nih, ada kereta berhenti. Sini ada durian. Ini yang first sudah jual. Kita tengok durian. Belum ada buah, dia jatuh. Okey, kita sampai Makahe. Tidak lama lagi sampai Belaga. Sini kalau ada dekat sebelum pergi ini nih ada Makahe. Sini pun ada workshop Ada satu workshop sini. Ada jual durian. Tengok ini orang jual durian sebelah kanan sini. Ada pondok kecil ni. Tengok ada durian. Okey, itu durian. Pas simpang Makahe. Lepas tu kamu tengok ada kereta banyak-banyak sini. Inilah workshop ya. Ini satu workshop kereta lah. Kalau ada masalah kereta bolehlah simpang kiri. Workshop. Lupa nama workshop ni. Ini jabatan Sungai Makro besar. Makro Makahe punya. Alright. Terus nanti naik bukit yang ini, yang bukit yang famous lah. Bukit famous kami Belaga sini. Betul-betul famous bukit ni. Bukit, kalau sebagai bukit ni, Bukit Kelician. Lician lah. Tambah sikit sebab dia kesian tengok kereta kecil. Ni sekon ni tajam juga ni. Mu slow saja kawan. Saya tidak dapat berhenti sini. Slow saja. Ni sebelum kita masuk naik bukit tu. Kita sambung tadi kita kecil kesian tengok. My friend. Ni. Naik bukit nanti. Asal hujan dari nyai aja dia terdapat naik.
Asal hujannya aja tak ada tempat naik. Ni bukit tak. Apa ni? Aduh. Ni saya cakap bukit tu naik tu kita kecil tu naik. Dia main gear lagi. Ini kalau hari hujan licin. Tengok dah slow naik tengok. Ini sudah limpas rumah kahai tadi. Kalau kita kecil susah sikit naik lah kalau hari hujan. Ini saya panggil bukit kelician. Bukan licin lagi, kelician. Asal kita kecil naik kalau hari hujan dia speeding. Macam tu dia punya tayar tu. Kesian juga. Saya tahu kenapa dia sebab licin. Dia tidak tanah juga. Dia tar juga ni. Okey, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan guys. Bukit ni memang licin kalau hujan. Kalau kita kecil, kalau kamu orang tanya tip macam mana melipas dia, ada 4 tip melipas jalan kalau licin ni. Bagi saya lah ada 4 tip. Nanti saya beritahu tip pertama apa, kedua, ketiga, ada keempat. Yang paling selamat keempat. Atas sini yang mereka selalu kakai mencakap ni. Ni atas ni kakai. Asal kita naik kakai. Apa? Asal kita naik kecil saja kakai. Kalau kita besar tak apa, ada puya dia masuk dia puya dia tu. Dapat naik dah. Dan ini pun licin juga bukit bawah ni. Saya lepas bukit satu kita tadi dekat je kedua ni. Ya, ini dah kita naik, kita turun kan. Ini pun kalau hujan kakai juga kami sini kesian ni bukit ni. Tengok ada bekas-bekas tayar ni. Dia ada tu. Kita kecil kakai saja. Aduh, kalau dari Belaga mau balik slow lah naik ni kalau hujan nyai punya. Lupa saya tadi mau begitu. Kamu orang tanya-tanya tip dah. Okey, saya beritahu. Tip pertama yang biasa kami buat lah. Karena bukit licin kalau kita kecil, pasal kurang ke angin tayar lah. Kurang ke angin tayar sampai 20 bar. 20 bar sama dengan PCI kah? Saya buat dia kurang angin lah macam tayar pancet tu. Tu tip pertama. Tip kedua, ini yang kedua ni, kamu harus berani. Ada kenyetian apa nama kita panggil, jati diri, berani. Kamu main lajak dia. Saya rasa main lajak bagus kamu pakai G2 saja. Tapi jangan overrace sangat lah, agak-agak. Jangan limpas yang RPM dia mau sampai 3000 RPM tu. Agak-agak 2500 RPM ke. Takut enjin tertahan. Yang ketiga, kita jalan mundur. Orang cakap mundur, mundur. Jalan reverse lah. Belakang ke depan. Itu pun pakai keberanian juga. Harus ada berani mau coba tip tu. Ini sebelum tip keempat, saya beritahu sini ada kampung Umageng slow Kalau kita sampai kampung Umageng ni sebab ada simpang kita tak nampak. Apalagi yang kampung Umageng yang baru tu atas bukit tu. Ni Umageng long dah. Kita tak nampak ada orang, kita slow saja. Dan ini bukit juga. Kita naik ni bukit nanti ada satu kampung dekat bukit ni juga. Slow saja. Tengok siapa slow. Ini dah Umageng Balang Abun ni. Balang Umageng simpang dah sebelah kiri. Okey, lanjut. Tip keempat naik bukit tu tadi. Yang paling selamat punya. Orang tua apa boleh pakai tip 4 ni. Kamu berhentilah
di bawah bukit tu. Selamat pagi polis. Kamu berhentilah dekat kaki bukit tu. Sampai hujan berhenti. Kering sikit jalan baru mau jalan. Itu yang paling tip yang paling selamat. Tip keempat paling selamat daripada 1 2 3 tip tadi tu. Okey. Dapat belajar? Sila komen. Jangan lupa checkpoint. Sila like. Free je ni pak kawan. Tekan je like tu kawan. Biasa tengok ada angka dia banyak sikit. Okey, kita mau dekat sampai Belaga sudah kawan. Sampai Belaga Bray. Oh, kita jalan bertolak tadi pukul 8:20 lebih macam tu, 26 tadi tak usah. Sekarang kita mau sampai 9:18. Sebelum sampai Jabatan Belaga ni pun ni selekoh tajam juga. Tengok. Paling selamat lah bagi orang yang pemula masuk dalam Belaga. Asal nampak selekoh slow, paling selamat. Tidak kira selekoh tu tajam ke tidak tajam ke, slow, ambil makan sikit, makan je, bahu jalan sikit, janganlah makan banyak. Itu paling selamat. Okey, selamat datang ke Bandar Belaga. Ini Bandar Belaga. Tersampai tu jabatan dah, jabatan panjang ni. Ini yang paling jabatan panjang Belaga. Selamat datang ke Belaga. Okey Bray, kita sudah selamat sampai Belaga. Ini dah, selamat datang ke Belaga. Ini jabatan. Ini pun satu kereta aja dapat limpas kenderaan. Okey, kita sudah sampai ya. Ubo-ubo ikan lele. Selamat datang ke Belaga le. Ini dah jabatan. Ada sungai Batang Belaga sini. Ini sungai dia besar juga. Ini dah punya sungai ya. Sungai dia. Okey, jom kita pergi misi mencari kempuah. Hello Bray. Okey, kita sudah sampai Belaga. Jadi apa-apa yang saya kongsikan jalan tadi, kamu tengok betul-betul lah. Saya kongsi sikit. Kalau ada salah saya minta maaf lah. Kalau salah cakap apa kan, mana ada tahu kita main cakap sebarang saja Bray. Okey, tadi ada selekoh yang tajam. Sebelum dari kita mula masuk tadi ada pos selekoh, ada bukit tinggi sikit. Yang pertama kita limpas ya, lepas tu ada jalan runtuh masih belum repair, dan jalan lurus, ada kampung. Dan sebelum sampai Belaga tadi pun ada satu bukit kelicinan. Saya beritahu tadi tu, bukit bukan licin lagi tu. Kalau hujan, tengok hari ni pun mau hujan sikit ni. Kalau hujan yang renyai, hujan nyala tu, hujan nyala. Orang cakap tu, apa itu hujan nyala? Hujan nyala tu, memang licin tu jalan Bray. Kalau kita kecil lah, kalau kita besar tak apa. Kelicinan sangat Bray. Kelicinan. Jangan kamu ketawa, betul lah. Tawa dia. Cuba kamu bawa kita kecil naik bukit tu. Bukan rasa itu kita buntut ni yang gelik macam garuk kita naik tu kalau licin tu. Kaki pun kalau orang tua ada tekan pun kalau licin. Macam mana lah saya tahu. Bergegar mungkin kaki dah kalau licin. Terapa naik kakai kamu cakap.
Ya lah ketawa kan. Betul ni saya cakap betul. Kelicinan maut. Tidak sesuai juga. Saya hanya cakap bukit tu kelicinan lah. Memang licin bukit tu. Kalau tadi yang sudah limpas muka saya tu, saya tidak jauh dari Maging. Kita berehat sekejap kan. Tadi sudah jadi pemberita jalan Belaga. Bagi yang pemulaan yang belum masuk Belaga, tengoklah channel ni guys. Tengok betul-betul channel ni. Free ni channel apa? Handphone saya belilah, tidak free. Tidak Cina mau bagi free. Dia cakap diskon. Dia mau bagi free dah handphone. Okey perut pun aduh tersabar saya perut ni. Tadi ada info bukit yang tinggi. Saya bagi tip juga, ada 4 tip. Nombor 4 tu periselamat. Tunggu hujan tu berhenti. Kering jalan sikit baru naik. Kalau tidak berhenti, tidur dalam kereta lah guys. Tidur dalam kereta aja lah. Okey. Dapat belajar, dapat tengok info jalan Belaga. Very nice kan? Cantik kan? Jalan Belaga. At least saya memang orang Belaga lah. Dari Sekapan je ni. Kamera panggil Sekapan, ada Sekapan panjang, ada Sekapan pendek lah. Sekapan pendeknya. Sini bangsa ada banyak juga kami sini. Ada Kejaman, Sekapan, Punan, Buketan, Kayan, Kenyah di sini Belaga. Apa lagi macam saya lupa satu. Sihan. Ada kena Sihan. Kami sini. Punan ada di Hilir sana. Kapan Hilir Pasar Belaga, Punan, lepas tu Bektan, Tanjung, Hilir sana. Hilir Pasar Belaga. Okey. Jom kita pergi waterfront Belaga pula. Okey. Jangan tawa kawan, betul ni video lah. Tu bukit sana tadi tu, bukit kelicinan tu. Celaka betul bukit tu. Kasi kereta kecil terdepan naik. Jalan ni jalan tak, bukan tanah. Kalau tanah licin, tidak seheran. Itu tak apa? Kan? Betul kah? Tak apa itu. Tak mana ada licin. Tak tahu macam mana. Mungkin dia bagi sapu tak dulu, ada sapu pelanta kah? Ataupun minyak kacang tu. Mungkin juga lah biar dia nampak berkilat. Susah juga. Okey, jom kita sambung lagi guys. Masuk Jalan Belaga.